buluh. Bumi buluh kita nak makan dengan sambal kicap. Sambal kicap kan kita nak makan. Sebelum tu jangan lupa share, subscribe Ciawan Channel. Ni video terbaru dah, aku dah lama tu buat video lah. Dah lama dah tinggal. Kali ni kita nak makan belimbing buluh. Belimbing buluh kan. Belimbing buluh. Banyak ni aku buat dia yang penting. Kita makan belimbing buluh kan. Sebelum tu baca bismillah dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi ma sana'na kadznahan. Ini pedas lagi, aku tak ada air. Ada nampak air. Sebab aku hari ni seorang, satu dua orang kan. Kita makan belimbing buluh. Dah basuh dah. Kita nak makan. Selama ni dah lama tak makan kan. Bismillah. Pedas juga sambalnya. Kita celup dalam ni. Celup. Kita makan. Bismillah. Sedap kan. Ada cili kan. Masam. Apa sedap kan. Kosong ya. Masam. Sedap. Lupa kan. Aku jual burger sebenarnya. Jual burger kan. Dalam tu burger. Masam dia. Sedap ah. Ni masam-masam manis kan. Sedap puas hati lah kan. Kicap-kicap ni kita makan. Campak je gitu. Kicap dia. Sedap. Pedas juga. Buat cili banyak cili ni. Banyak. Mantap kan. Kita masuk dalam pedas. Masukkan kami muda-muda ni. Muda-muda. Okey. Kita gaul. Lembu ni keluyuran, anak lembu keluyuran maring ngono maring ini makan. Anak lembu ni keliaran sana sini dah jalan. Tak ada tali ya? Udah kan. Asal langgang uang sana ni. Anak lembu tu pasal langgang sana ni. Langgang ini mati satu masalah. Oh, ni lembu kat sini? Macam mana? Nak video ah. Kami panggil.
Goreng ada ganggu sikit kan. Pedas. Ada lembu kacau kan. Pedas. Lagi. Berpetik dia apa fresh. Lagi sebiji. Lagi sebiji tak habis susah. Tak dah habis semua. Habis ni geng. Okay, jangan lupa subscribe channel Cina. Jangan lupa next time. Bye bye. Assalamualaikum.